Okey bang, Assalamualaikum. So yang untuk Mazda 3 kita dah siap press. Yang ni bush, dia punya bush low arm. Kita dah press masuk yang heavy duty wing impact racing bush. Yang ni untuk bush ni kita bagi 1 tahun warranty. Untuk esok korang nak datang boleh terus walk in saja guys. Sekarang ni kalau nak datang dah tak payah susah-susah dah. Sekarang tempat agak luas. Datang terus masuk sampai dalam. Tu, nak repair sport rim, nak cat sport rim, nak skin sport rim, nak welding sport rim, nak check bunyi naik mesin boleh. Tu kita ada cherry skim disc. Cherry skim disc depan. Kita yang nak buat dia punya bush depan belakang ni. So yang tu kita ada Toyota Altis tukar engine mounting, tukar steering rack baru. Yang Mazda ni pun kita tukar dia punya steering rack baru. Korang nak datang boleh terus walk in. Tadi baru sampai dah siap dah. Dah siap naik dah steering rack guys. Datang pagi. Nampak ni nak buat apa bang? Engine mounting hardspot ni kalau nak tukar pun kita ada hardspot ni. Untuk engine mounting tu